laptop untuk mencari contoh-contoh bahan digital. Jom kita ke iClass. Jom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Safia Zayan binti Wan Mazlan, wartawan SKK Online TV. Hari ini akan mengupas tentang bahan digital memperkasakan pendidikan negara. Baik kawan-kawan, apakah itu bahan digital dalam pendidikan? Seiring dengan kemajuan teknologi, kerajaan telah melancarkan dasar pendidikan digital bagi memastikan setiap murid fasih digital. Ya kawan-kawan, bahan digital dalam pendidikan ialah bahan atas talian yang digunakan untuk memudahkan sesi pembelajaran. Contoh aplikasi bahan digital dalam pembelajaran ialah AI, Quizizz, Kahoot, D5 dan YouTube. Sehingga Januari 2025, seramai 34.9 juta penggunaan internet di Malaysia yang mewakili 97.7% jumlah penduduk negara. Namun sejauh manakah bahan digital dapat diaplikasikan di dalam bilik darjah? Jom kita saksikan dari bilik darjah ke ruang maya sekolah. Ayo bersama saya, wartawan SKK Online TV, untuk menyaksikan bagaimana bahan digital dapat diaplikasikan di dalam bilik darjah. Jom saksikan. Dalam usaha memperkasakan bahan digital sebagai sumber pembelajaran, masih timbul dalam masalah yang tidak dapat diselesaikan. Apakah masalah itu? Masalah utama ialah tiadanya rangkaian internet yang meluas dan gadget yang tidak mencukupi untuk sesi PDPC.